Wah, selamat datang ke channel Tok Su. So hari ni sempena baru sahaja kita sambut Hari Kemerdekaan. Jadi kita nyanyikan lagu ini dulu, dengarkan. Okay, baik. Hari ni saya nak review, Atuk nak review, Tok Su nak review tempahan pertama kali daripada Easy Durian, ya. Easy Durian. Yang pertama kita tengok apa dia, ya. Tu dia. Yang pertama apa dia? Yang pertama kita ada durian D24. Nampak tak? Okey. Kemudian yang kedua kita ada apa? Itu dia. Atuk sebenarnya nak cari durian madu, tapi durian madu dah habis. So kita ada durian siam, ya. Durian siam. Okey, kita tengok, kita cuba dulu durian, Wow. D24, Kita cuba. Tangan dah basuh ya tadi. Tuh, coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Jauh ni. Datang dari Gombak. Rasa dia manis, lembut, sedap. Walaupun mengambil masa sedikit untuk dihantar ke sini, ke rumah Tok Su, tapi tekstur dia masih mengekalkan keasliannya. Baik, kita cuba pula. Dah basuh tangan, memang sedap, Tadi tu apa? Easy Durian D24, Kita cuba pula. Apa dia? Cempedak. Cempedak madu dah habis. Kita cuba apa? Cempedak siam ni yang ada secara online. Wow. Itu dia. Nampak? Tak terlalu oren, warna kuning tapi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Jom makan. Sedap. Manis dan biji dia kecil je. No. Okey, inilah dia dua benda yang kita pertama kali tempah di Easy Durian secara online. Iaitu cempedak siam dan juga durian D24. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Bye. Siapa belum cuba boleh cuba, online. Dah siap isi je. Bye.